Kita bergaduh sama sendiri, tapi berbilion kita bagi pada Amerika. Saya tidak bersetuju. Hidup Pasir Gudang. Saya amat berasa duka cita. Saya zahirkan di sini, Malaysia sebuah negara yang berdaulat. Bukan saja berdaulat politiknya, tetapi ekonominya. Bagaimana dalam masa tak sampai 2 hari, Presiden Amerika datang ke sini, telah berjaya menandatangani perjanjian dengan kerajaan kita yang melibatkan begitu banyak konsesi Malaysia terpaksa bagi kepada Amerika dalam jumlah beberapa tahun ini berjumlah 1 trilion ringgit. Sedangkan apa faedah yang kita dapat? Kononnya tarif kita diturunkan. Amerika mengatakan mengenakan tarif kita 24%. So apabila kita berunding, dia kata turunkan 19%, 5% diturunkan. Kita rasa gembira. Yang tentukan 24%, Amerika yang turunkan 19% itu Amerika juga. Tetapi kita bagi concession yang begitu banyak kepada negara ini. Kita akan bagi kita akan beli berpuluh buah Boeing dari Amerika. Apa ni? Pasir Gudang. Trump sarankan ialah supaya Petronas nanti membeli LNG daripada Amerika. Dan yang kebimbangan dibangkitkan oleh Pasir Gudang tadi, adakah Pasir Gudang setuju supaya kita bincangkan, kita bahaskan segala perjanjian yang ditangani oleh Malaysia dan juga US di dalam Dewan Rakyat ini? Terima kasih. Berkenaan itu, saya ada data di sini. Petronas ini mencari gali minyak dan gas. Kita jumpa di perairan kita dan di negara lain. Petronas. Tapi bagaimana perjanjian kita dengan Amerika ini? Amerika mengenakan syarat Petronas kena beli LNG, gas asli cair, LNG. Petronas kena beli daripada Amerika setiap tahun sebanyak 3.4 bilion US, bukan ringgit. Ini satu penyerahan. Ini kata negara kita merdeka, berdaulat. Bagaimana ni? Yang amat berhormat Tambun, apa sudah jadi kepada ini? Beratus tahun negara kita mempertahankan melawan Belanda, Portugis, Inggeris. Kita merdeka. Tapi hari ini Trump datang yang menjahadamkan Gaza, bumi Palestin. Kita sambut mereka dan kita serahkan kekayaan kita. Ini pemunggahan. Ini pemunggahan harta negara miskin Malaysia ke Amerika. Ini tidak boleh. Saya kritik. Saya tak tahu apa jadi pada saya selepas ini. Tapi saya tidak bersetuju. Bagaimana ada syarat Amerika kenakan bahawa ikut perjanjian kita mesti jual nadir bumi kita ke Amerika. Tiada siapa boleh menghalang. Mana boleh dia mengenakan syarat sedemikian? Ini yang perunding ini, Menteri MITI ini, apa yang mereka runding ini? Ini penggadaian negara kita. Ini memalukan. Kena jawab di sini. Betul lah. Kita memang ada sopan santun, berbudi bahasa. Kena menari. Tetapi tanpa